Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Harap-harapnya semua bersedia untuk kita belajar berkenaan dengan topik yang terkini, topik terbaru, iaitu chapter 5. Tajuknya register, daripada subjek digital electronics. Jadi topik yang kelima ini adalah topik registers. Jadi apa yang kita akan kenal berkenaan dengan register ada kaitan dengan apa yang kita telah belajar dengan topik-topik yang sebelum ni, iaitu topik daripada chapter 1 sehingga chapter 4, daripada topik berkenaan dengan numbering system, berkenaan dengan flip-flop yang kita dah belajar, dengan counter yang kita belajar pada chapter 4, dan semuanya ada kaitan dengan last kali, iaitu chapter yang kelima, register lah. Sebagai pengenalan, jadi apa itu register? Register ni merupakan satu function ataupun satu hierarki yang paling tinggi lah, dan juga paling laju dalam sistem memori lah. Dalam salah satu sistem, contohnya macam sistem komputer, sebagai contoh pada paparan ni lah, ini sistem komputer. Kita semua tahu bahawa komputer ni dia ada CPU ataupun microprocessor, lepas tu dia ada motherboard dia. Dekat motherboard tu ada CPU. Dan dalam sistem motherboard tu juga dia ada RAM, kita ada hard disk ataupun ROM, dan juga kita juga ada register. Dan register ni sebenarnya adalah dalam semua part kat sini, sebenarnya register adalah orang kata hierarki yang paling tinggi dan juga paling laju dalam sistem memori. Iaitu saya boleh katakan bahawa disk memory ni adalah secondary memory. Kemudian kita ada RAM iaitu primary memory. Dan kita juga ada register. Register kita kenal juga sebagai internal memory. Dan CPU ni adalah otak kepada komputer lah. Tapi biasanya orang akan ambil tahu berkenaan dengan bila orang nak beli komputer lah, orang ambil tahu iaitu berkenaan dengan CPU ni apa dia punya spek, RAM ni apa dia punya spek, dan juga hard disk apa dia punya spek. Dan jarang orang ambil tahu berkenaan dengan register. Jadi sebenarnya dalam keempat-empat perkara ni, register antara benda yang paling penting lah. Saya bagi satu contoh analogi. Contohnya macam tukang kayu yang buat kerja. Jadi hard disk ni kalau dalam komputer kita tahu untuk nak simpan file-file, nak simpan barang-barang lah. Sama juga dalam prinsip tukang kayu, hard disk ni sebenarnya macam store untuk simpan barang. Jadi semua barang-barang, tak kira lah movie ke, MP3 ke, file assignment ke, apa-apa saja file termasuk software, kita akan simpan dalam hard disk lah, dalam store ni. Cumanya untuk dalam sistem orang kata untuk prinsip tukang kayu ni, jadi dia adalah store. Store maksudnya bila kita nak pakai, kita kena pergi kat store, kita kena pergi ambil dia. Jadi sebab tu kita perlukan juga RAM. RAM ni kalau dalam untuk prinsip tukang kayu ni, dia macam workbench ataupun untuk dikatakan macam meja kerja. Dekat mana di luar store tu, dia ada satu meja kerja untuk dia buat kerja. Jadi dekat meja kerja ni lah semua barang-barang yang dia nak pakai pada masa tu dia akan kumpul. Tapi kita tak boleh buka banyak sangat. Jadi kenapa? Sebab meja tu akan penuh dan juga akan berserabut meja tu. Jadi susahlah kita nak buat kerja. Jadi RAM ni antara main memory dia lah. Jadi hard disk tadi tempat simpan barang. Jadi nak buat kerja, kita kena pergi ambil barang dekat store tu, dan kita kena letak atas meja untuk kita buat kerja. Dan register ni pula adalah orang kata tukang kayu tu, iaitu tangan tukang kayu sendiri yang dia gunakan untuk buat kerja dekat meja kerja tadi. Jadi dekat meja kerja tadi kita dah ada barang-barang kita nak ambil untuk kita buat kerja. Dan register ni lah yang akan buat kerja, yang akan gunakan barang-barang yang di meja kerja tadi. Dia akan gunakan barang-barang di meja kerja tadi untuk dia siapkan kerja dia.
Okey, jadi kalau register ni tak ada, walaupun barang-barang ni ada, walaupun store ada, selagi register tak ada, maksudnya kerja tu takkan jalan. Kerja tu takkan siap. Jadi tu pentingnya register. Okey? Tu pentingnya register. Dan ramai orang dia tak ambil tahu pun sebenarnya apa itu register. Okey? Jadi kalau tengok dalam sistem komputer yang saya tengah ceritakan ni, okey, jadi komputer ni sendiri dia ada beberapa memori lah. Satu dia ada hard disk. Satu yang kedua, hard disk ni sebagai secondary memory dia. Lepas tu kita ada main memory dia, RAM lah, RAM. Dan yang ketiga adalah register. Jadi setiap ketiga-tiga memori ni dia ada peranan dia masing-masing. Jadi macam hard disk ni ibarat dia tempat simpan barang. Jadi sebenarnya dia adalah paling slow sekali lah. Okay, dan RAM ni dia laju sikit. Kenapa? Sebab di tempat meja kerja ke tempat kumpul-kumpul barang tu. Dan register ni dia sangat laju. Dia sangat laju. Kenapa? Sebab dia yang buat kerja tu. Ibarat dia kalau macam saya analogi lagi, sebenarnya secondary memory hard disk ni dia macam siput lah slow dia. Then untuk RAM ni dia laju sikit macam kereta. Dan untuk seterusnya, kalau untuk register ni dia yang buat kerja dan dia adalah sangat laju. Dia adalah macam ibarat macam kapal terbang lah ataupun jet pejuang dalam satu sistem tu. Kelajuan dia compare antara tiga-tiga memori ni lah. Okay? Jadi apa kaitan dia dengan topik yang sebelum ni? Topik yang sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan flip-flop. Okay? Flip-flop maknanya yang kita belajar macam pada topik sebelum ni lah, counter. Bila flip-flop ni dia mewakili ataupun dia boleh simpan untuk satu bit. Maksudnya kalau ada 4 bit, kita kena ada 4 flip-flop. Jadi flip-flop ni dalam satu sistem dia akan ada yang banyak lah. Ada sampai 4 flip-flop untuk 4 bit, ada 8 flip-flop untuk 8 bit, ada 16 flip-flop untuk 16 bit. Jadi sekumpulan flip-flop yang kita kumpul ni, okay, yang buat kerja sama-sama ni, itulah kita panggil sebagai register. Register ni lah yang akan buat kerja tu. Okay. Walaupun dekat RAM tu, dekat satu tu komputer tu, RAM dia tinggi, okay, CPU dia tinggi, tapi register tetap kena ada. Kenapa? Sebab register ni lah yang akan buat kerja. Okay, jadi dalam topik ni adalah introduction dia supaya you all semua nampak apa itu register dalam sesuatu sistem, terutama sistem komputer lah atau dalam sistem digital. Dalam topik ni apa yang kita akan pelajari adalah berkaitan dengan, nanti you akan jumpa lah berkaitan dengan SISO, SIPO, PISO dan juga PIPO lah, antara benda yang kita akan belajar. Okay, next. Sepanjang topik ni, apa yang student semua kena tahu, okay, ada dua perkara kat sini. Yang pertama adalah kita akan belajar berkaitan dengan konsep dan juga aplikasi untuk register and shift register. Okay, ada konsep dan juga aplikasi register and shift register. Then setelah dah tahu konsep dengan aplikasi dia, kita akan apply shift register as arithmetic circuit dan juga counters. Okay, kat sini dia ada dua. Satu arithmetic circuit, yang kedua kita akan belajar berkaitan dengan counter. Tapi sebelum nak belajar yang ni, you all kena faham dulu apa itu konsep atau prinsip register dan juga shift register lah. Okay, next. Analogi lain untuk dalam sistem register yang kita akan belajar ni, benda ni ada pada setiap orang. Setiap orang ada benda ni. Sebagai student memang wajib kena ada lah, iaitu calculator saintifik. Okay, apa kaitan dia dengan register? Okay, ni contoh lah untuk nak bagi nampak. Okay, jadi calculator dia ada screen, dia ada button. Okay, screen ni ibarat dia macam register lah yang simpankan nombor sementara. Mana kita tekan nombor tu akan keluar pada screen. Dan nombor yang keluar pada screen tu sebenarnya adalah paparan sementara. Ibarat macam tu lah, register dia simpan nombor sementara. Setiap kali kita tekan butang nombor ni, kita tekan, dan nombor tu dia akan beranjak ke tempat yang baru. Contohnya kita tekan dalam nombor ni lah, dalam calculator ni kita tekan 1337. Bila kita tekan satu yang akan keluar, dan bila kita tekan 3, satu yang tadi akan beranjak ke kiri,
dan 3 yang baru akan keluar. Dan kita tekan lagi button yang ketiga, iaitu nombor 3, dan 1, 3 tadi pula akan beranjak balik ke kiri, dan 3 yang baru akan keluar. Dan last kali kita tekan 7, dan 1, 3, 3 tadi akan beranjak lagi ke kiri, dan 7 yang baru akan keluar. Jadi ni adalah prinsip dalam register lah yang akan pakai, iaitu shift register yang kita akan belajar. Jadi paparan yang dikeluarkan ini adalah paparan contoh kepada aplikasi shift register lah. Jadi apa yang based on saya terangkan tadi, dekat sini nampak macam simple saja, kita tekan 1, 3, 3, 7 dan nombor tu keluar. Sebenarnya dekat sini boleh katakan dia ada jalankan 3 proses kat sini. Proses yang pertama iaitu proses serial input. Yang ni kita akan belajar detail lepas ni. Apa itu serial input? Maksudnya serial input ni maksudnya kita masukkan nombor. Kita masukkan nombor 1, 1, 1, 1 secara sesiri. Okay? Dan yang kedua, apa yang berlaku? Yang akan berlaku adalah shift left operation. Ini juga kita akan belajar selepas pada ni, di mana setiap kali nombor itu kita masuk, nombor-nombor yang sebelum tadi dia akan bergerak beranjak ke kiri. Dan ibarat dia, kalau kaitkan dengan yang kita telah belajar sebelum ni, bila kita tekan tu, dan nombor tu akan beranjak mengikut pada clock yang kita tekan. Ibarat kita tekan input, dan pada masa sama juga dia adalah clock yang mengawal nombor tu untuk bergerak. Okey, dia akan belajar, dia mana di clock. Clock yang mengawal nombor ni untuk bergerak lah. Dan yang ketiga adalah data storage. Okey, jadi data storage ni di mana register ni dia simpan nombor ni sehinggalah kita tekan butang lain. Contohnya kita tekan butang sama dengan ke, ataupun kita tekan butang AC ke, ataupun kita tekan butang delete ke, ataupun kita tekan butang operation lain, dan kita tekan lagi dengan nombor-nombor yang lain. Jadi dia akan simpan nombor asal yang kita tekan tadi, sehingga situ sajalah. Sehinggalah kita tekan butang sama dengan, dia akan tukar pada nombor lain. Ataupun kita tekan butang AC, butang on off kan. Bila kita tekan butang-butang ni, nombor-nombor lain yang akan keluar, ataupun dia akan reset balik nombor-nombor tu. Okey, ni adalah prinsip shift register ataupun prinsip register pada calculator lah. Jadi maksudnya semua banyaklah sistem-sistem digital yang menggunakan register kat sini. Next, kita akan kenal beberapa jenis shift register. Type of shift register. Okey, kita ada 4 jenis, iaitu yang pertama SISO, yang kedua SIPO, yang ketiga PISO, yang keempat PIPO. SISO, serial input, serial out. Lepas tu kita ada SIPO, serial in, parallel out. PISO, parallel in, serial out, dan PIPO, parallel in, parallel out. Okey, jadi nak mudah ingat, senang je. I ni merujuk kepada input lah, dan O ni merujuk kepada output. Okey, jadi dia akan jadi C dengan P, dan juga SO dengan PO. Tu je, senang ingat. Okey, jadi combination antara C dengan C ataupun P, SO dengan PO ni, dia akan jadi 4 shift register kat sini. Shift register kat sini bermaksud shift tu dia apa? Shift tu dia beranjak ataupun bergerak lah. Jadi dia akan ada SISO, SIPO, PIPO dan PISO. Dan juga kena ingat juga gambar ni. Ni antara orang kata macam mana cara kita nak ingat SISO, SIPO, PIPO, PISO, kita kena ingat gambar ni. Okey, senang je kat sini lah. Apa beza serial dan juga parallel? Okey, serial ni bermaksud dia satu demi satu, satu per satu. Sebenarnya dia beratur lah. Nak masuk tu secara satu. Itu adalah serial. Okey, dan parallel ni macam mana? Parallel ni dia serentak ataupun sekaligus. Contohnya, sekiranya parallel input tu dia akan masuk sekaligus. Kalau ada 4 bit tu dia akan masuk sekaligus. Itu adalah secara parallel lah kat situ. Okay, kita pergi kepada jenis yang pertama, SISO, iaitu serial in, serial out.
Maksud dekat sini, bila ada perkataan serial, serial in, serial out, bermaksud serial in maksudnya nombor yang input tu dia akan masuk satu per satu. Satu-satu, dia beratur masuk satu-satu. Dan serial out pula, okey, serial out dia akan keluar satu-satu. Dia akan keluar secara turutan, secara giliran dia. Mana dia beratur. Maksudnya nak masuk pun beratur, nak keluar pun dia beratur. Ni analogi dia kat sini lah. Ni gambar ni, pada gambar ni maksudnya serial in 1010 dia akan masuk ikut turn 1010, dan dia akan keluar pun sama 1010, dia akan keluar. Jadi biasanya benda ni kita akan pakaikan dekat aplikasi yang memerlukan delay lah. Aplikasi dia, contoh dia untuk yang ada function delay, delay line contohnya. Maksudnya ada satu sistem tu dia perlukan delay. Jadi dekat situlah SISO kita aplikasikan SISO. Next, saya nak huraikan berkenaan dengan dia punya circuit untuk SISO ni lah. Circuit dia untuk shift register SISO. Contohnya sekiranya kita ada 4 bit, maksudnya kita akan ada 4 flip-flop lah. Flip-flop yang pertama, flip-flop yang kedua, flip-flop yang ketiga, dan juga flip-flop yang keempat. Dan setiap flip-flop ni dalam SISO, dia punya clock dia akan bersambung serentak ni. Semua dia akan masuk kepada clock secara serentak. Maksudnya sekiranya clock kat sini kita on satu, then semua akan dapat clock yang sama. Itu prinsip lita dalam SISO lah. Dan kemudian kita ada input dia D data. Kita pakai D flip-flop. Kita pakai D flip-flop D flip-flop, data flip-flop yang kita telah belajar pada chapter flip-flop dan di mana kita akan masuk input dia pada D, dan serial input kita masuk pada D, dan dia akan keluar dia punya output dia pada Q0 pada flip-flop yang pertama, dan Q0 input output pada Q0 ni dia akan masuk pada D pada flip-flop yang kedua. Kemudian seterusnya untuk flip-flop kedua ni dia akan keluarkan output pada Q1, dan output pada Q1 ni dia akan masuk kepada D untuk flip-flop yang ketiga, dan seterusnya output pada flip-flop ketiga dia akan keluar melalui Q2, dan dia akan masuk kepada D pada flip-flop yang keempat, dan last sekali dia akan keluarkan serial output pada Q yang ketiga. Itu prinsip SISO. Maksudnya kalau tengok dari segi flow yang saya cerita kat sini, dia akan masuk satu persatu by turutan. Satu-satu flip-flop dia akan masukkan kat situ. Jadi maksudnya dekat sinilah kita gunakan aplikasi serial input dan juga serial output, dan clock dia sama. Bermaksud bila clock dia pada masa yang sama, dia akan beranjak secara serentak, dia akan bergerak secara serentak. Itu maksud dia dekat bila menggunakan clock yang sama lah dekat situ. Maksudnya dia mengikut turutan lah, mengikut giliran. Dan kalau compare antara semua shift register yang ada, SISO ni sebenarnya dia paling perlahan lah. Tapi walaupun dia paling perlahan, tapi sebenarnya dia lah menggunakan kabel yang paling sedikit lah. Kenapa? Sebab dia direct satu. Dan juga bila kabel sedikit dari segi penjimatan dia, dia jimat lah dari segi kos dan juga ruang lah untuk SISO ni. Kita beralih pula kepada timing diagram untuk SISO ni. Yang ni semua orang kena faham lah kat sini. Kena tahu macam mana cara nak lukis timing diagram untuk SISO. First kita ada clock. Di contoh kita letak ada 5 clock, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 clock kat sini. Dan kita ada contoh kita ada 5 flip-flop kat sini. QA, QB, QC, QD dan juga QE. Maknanya ini adalah output untuk setiap flip-flop. Ada 5 flip-flop kat situ. Then ni adalah input data yang kita nak masukkan data. Kita masukkan secara satu-satu giliran 11010. Kita boleh masukkan pada bila-bila masa sahaja. Kita boleh masukkan. Tetapi data signal yang kita masukkan ni dia akan mengikut kepada clock. Kalau kat sini inilah clock dia. Yang ini maksudnya adalah positive edge clock. Positive edge trigger kat sini. Sebab garis putus pada keadaan dia menaik. Dia menaik. Kita ambil contoh yang pertama. Tengok maksudnya kita tengok depan dulu. Mula-mula kita masukkan input data 1.
Okey, bila kita masukkan input data 1, first dia akan masuk pada flip flop yang pertama lah. Dia akan masukkan 1 kat sini. 1 akan masuk. Dan yang lain masih kosong. Masuk sini 1, yang lain masih kosong. Kosong, kosong, kosong. Okey, then clock yang kedua berjalan. Bila clock yang kedua berjalan, bila kita masukkan input yang seterusnya, jadi input tadi dia akan beranjak pergi kepada QB. Okey, then bila kita masuk lagi input yang seterusnya, kita masukkan input kosong. Okey, jadi input yang QA tadi dia akan pergi kepada QB, dan input QB tadi dia akan pergi kepada QC. Maksudnya yang tadi satu, then dia akan sini pula satu. Dan input ketiga kosong, okey, dia akan beranjak pergi kepada next QB yang barulah. Dan satu pada QB dia akan pergi kepada C, then satu pada C dia akan pergi kepada QD lah. Maksudnya dia shift macam tu. Dia pergi pada next, mengikut kepada flip flop tadilah. Okey, jadi ni antara benda yang student kena tahulah. Okey, bermaksud kat situ kita nampak dekat sini proses dia shift. Okey, dia akan shift. Nak senang sebenarnya kita kena lukis satu-satu lah. Okey, nampak ya. Jadi kat sini kita nampak bahawa setiap input yang kita masukkan dia beranjak satu ke QA, ke QB, dan kepada QC, dan QD, last sekali kepada QE lah. Maksudnya dia beranjak daripada sini, dia pergi pada sini, dan dia pergi pada QC pergi pada QD, dan last sekali dia pergi kepada QE. Then input yang baru pun dia masuk lah, sama, dia akan shift, dia akan shift, dan seterusnya lah. Lebih nampak kita akan tengok dari segi dalam jadual ni. Dalam jadual, okey. Contohnya ni adalah clock 01, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 tempoh masa. Then input dia 11010. Okey, jadi pada keadaan yang pertama, clock yang pertama QA lah 1. Okey, clock kedua yang QA tadi dia akan pindah pergi pada QB. Okey, dan input baru QA 1. Okey. Kemudian clock yang ketiga kosong masuk. Ni kosong masuk. Jadi yang satu tadi dia pergi pada sini. Yang QB dia akan pergi pada QC. Okey, dan seterusnya untuk clock yang keempat satu masuk. Okey. Jadi satu masuk kat sini. Okey, yang input tadi dia akan pergi kepada QB, pergi pada QC, dan juga pergi pada QD. Dan clock yang kelima kita masuk input kosong, jadi pada QA kosong. Yang tadi QA yang tadi dia akan pergi pada QB. Kosong yang tadi pergi pada QC, pergi pada QD, dan QD ni dia akan pergi pada QE. Dia beranjak macam tu. Okey. Dan dekat sini kita dah boleh nampak QE ni output last sekali kita dah boleh nampak dah keluar output yang pertama. Okey, jadi untuk nak keluarkan semua output ni kita kena masukkan lagi sebenarnya. Kita kena masukkan lagi clock 6, 7, 8. Kita kena masukkan 0, 0, 0. Barulah nombor-nombor ni dia akan beranjak. Maksudnya pada next ni satu sini dia akan jadi 1. Okey. Maksudnya dia akan masuk 0, 0, 1, 0, 1. Dan kita masuk lagi clock yang seterusnya 0. Kita masuk lagi 0. Jadi semua ni akan beranjak 0, 0, 1, 0. Masuk lagi clock yang ke-8, 0 ni kita masuk. Jadi 0, 0, 0, 0, 1. Okey. Dan sehingga habislah, keluar semua nilai habis. Jadi dekat situlah baru kita dapat ikutkan kat sini dia boleh jadi sampai 9 lah. 9 clock. Mana kita kena tambah 4 lagi clock untuk kita keluarkan semua output ni keluar. Kita masuk 0, 0, 0, 0, 0. Jadi dekat sinilah bacaan output tu. Daripada sini. Maksudnya kita masukkan tadi kan, kalau perasan kat sini, yang saya masuk ni kan,
Ni nilai yang asal yang kita masukkan 11010. Jadi dia akan keluar satu-satu persatu 11010. Cumanya kalau kita ambil kira 5 clock, sebab kita ada 5 input, dia akan keluar setakat satu ni lah saja. Mana input yang output yang pertama saja. Tapi kita ada lagi output kat dalam ni yang belum keluar. Masih ada dalam flip-flop. Jadi nak keluarkan dia, kita kena bagi lagi tambahan 4 clock. 000. Untuk kenapa? Untuk dia tolak. Untuk dia tolak semua output daripada flip-flop yang lain tu keluar. Barulah dia akan keluar. Keluar satu, keluar satu, keluar satu, keluar satu, complete semua. Okey. Jadi inilah output dia. Dekat sini saya nak tunjukkan bahawa untuk SISO ni, serial input, serial output, dia akan by turutan 111. Kita masuk pun 1111 dan dia akan keluar pun 1111. Ini adalah untuk prinsip SISO lah kalau kat sini. Boleh faham jadi kalau ibarat dia, kalau kita nak keluarkan semua output ni, jadi kita kena tambahan pause lah, clock. Tambahan clock dekat sini untuk kita dapatkan semua output tu keluar melalui QE tu. Maknanya flip-flop yang terakhir. Boleh Saya harap semua boleh faham. Okey, next kita akan pergi pula kepada SIPO. Okey, SIPO sebab prinsip dia sama. Okey. Prinsip dia sama, di mana SIPO serial in, parallel out. Bila serial in, maksudnya input tu dia akan masuk secara bergilir by turutan 1111, dan parallel out maknanya bila dia dah kumpul semua dah ada, then dia akan keluar secara serentak. Ni dia masuk satu-satu dan dia akan keluar semua secara serentak. Maknanya dia masuk tu satu-satu tu by turutan lah. Dia akan lambat sikit, tapi nak keluar output dia akan keluar serentak, maknanya dia laju kat situ. Dari segi circuit dia pula, okey, dari segi circuit dia, kita tengok untuk sekiranya kita nak pakai 4 bit, dia akan ada 4 flip-flop lah. FF1, FF2, FF3, FF4. Dan sama juga clock dia berjalan pada masa yang sama masing-masing. Kalau kita bagi satu clock, then dia akan bergerak serentak lah. Dia akan bergerak serentak. Cuma apa yang beza dia adalah, kita tengok apa beza dia. Okay, serial input dia akan masuk melalui D flip-flop lah, ke D. Okay, then dekat QA ni terus kita boleh keluarkan dia punya output. Dekat QB terus boleh keluarkan output, QC pun terus boleh keluar output, QD pun boleh keluarkan output. Dan QA dengan output pada QA ni, dia akan pergi pada D. Output pada QB, dia akan pergi pada D untuk flip-flop yang ketiga, dia copy. Dan output pada QC, dia akan copy pergi kepada D untuk flip-flop yang keempat. Cuma dia, dekat sinilah perbezaan dia, di mana output pada setiap flip-flop tu, dia terus boleh baca, dia terus boleh keluarkan dekat situ. Okay, jadi dekat sini, output dia keluar tu, dia dah tak perlukan clock tambahan. Kalau macam SISO tadi, kita perlukan clock tambahan. Kenapa clock tambahan? Sebab kita nak keluarkan dia satu daripada Q dekat flip-flop yang terakhir. Tapi untuk case SIPO ni, dia tak perlukan clock tambahan. Kenapa? Sebab dia boleh keluar semua tu serentak. Okay? Dan kat sini kita nampaknya SIPO ni dia lebih laju sedikit lah, ataupun lebih efisien lah berbanding dengan SISO lah. Dan aplikasi yang biasa kita pakai untuk SIPO ni adalah biasanya kita pakai untuk apa-apa saja sistem yang kita nak kena convert daripada serial to parallel lah, parallel converter. Contoh dia untuk satu kabel, maknanya data tu dia transfer dalam satu kabel, dan dia terus nak masukkan dalam satu sistem komputer. Dari situ komputer tu dia boleh puff, data dia terus output secara parallel, secara serentak. Tetapi input dia, sebab dia ada pakai satu kabel je, dia kena ikut turutan lah dalam kabel. Bila sampai kepada sistem tu, dia akan bagi output tu secara serentak, secara parallel. Itu aplikasi dia lah. Okay, next yang juga you all semua kena tahu adalah macam mana cara nak lukis dia punya timing diagram lah. Timing diagram, prinsip dia sama macam SISO tadi. Beza dia adalah SISO kita perlukan clock tambahan. Clock tambahan untuk kita nak keluarkan semua output pada setiap flip-flop tu kepada flip-flop yang terakhir. Tetapi untuk SIPO, kita tak perlu clock tambahan. Kenapa? Sebab dia terus boleh baca dia punya output dia.
Contoh, kita ada clock, kita ada 5 clock 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan kita ada QA, QB, QC, QD dan juga QE. Maknanya kat sini kita ada 5 flip-flop. Okay, kita masukkan input yang pertama 1. Jadi QA yang pertama 1 lah. Okay, then output yang kedua kosong. Okay, jadi yang 1 tadi dia akan beranjak pergi pada QB. Jadi kosong masuk dekat input flip-flop yang pertama. Okay, then kita masuk pula pada clock yang ketiga ni, kita masuk lagi satu input pada QA. QA akan jadi 1. Yang kosong tadi dia akan pergi pada QB. Dan 1 yang pada QB dia akan pergi pada QC lah. Okay, nampak macam pening sikit ni sebab banyak anak panah kan. Okay, saya padam anak panah sebab takut you all pening. Dan pada clock yang keempat kita masuk lagi satu input kosong. Jadi QA akan dapat kosong. Dan 1 yang ni dia akan beranjak pada QB. Dan kosong dekat sini dia akan beranjak kepada QD. Dan seterusnya dia akan beranjak. Nah, yang kelima kita masukkan kosong. Okay, kosong kat sini. Jadi kosong dia masuk pada QA. Yang data pada QA tadi pergi pada QB. Data pada QB pergi pada QC. Data pada QC pergi pada QD dan seterusnya lah. Jadi last sekali semua output dia terus boleh keluar pada sini sajalah. Jadi kita terus boleh baca daripada timing diagram ni. Kita terus boleh baca dekat sini. Maksudnya terus ada kat sini. 10100. 10100. Yang ni. Okey. Kita baca ataupun nak lagi nampak, kita tengok pada table ni. Okey. Clock dia ada 5. Jadi kita masuk 10100. Mula-mula kita masuk 1. Okey, dan pada clock kedua kita masukkan kosong. Dan 1 ni dia akan beranjak kepada QB. Dan clock yang ketiga kita masukkan 1. Kosong tadi dia akan beranjak daripada QB. Dan clock yang keempat kita masuk kosong. 1 tadi dia akan beranjak pada QB. Dan clock yang kelima kosong. Yang tadi dia akan pergi pada QB. Seterusnya lah. Yang QB pergi pada QC, QC pergi pada QD. Dia akan beranjak. Okay, dia akan beranjak. Then last kali semua pada bila semua dah sampai pada Q, semua dah sampai dekat QE. Okay, semua input yang masuk tadi semua dah sampai QE. Terus dia boleh baca input ni direct semua. Jadi kita adalah 10100. Itu adalah input yang kita masukkan tadi. Dia sama. Jadi terus boleh baca daripada bawah ni untuk output SIPO. Okey, kalau compare dengan SISO tadi, SISO kita ambil dari sini. Kita ambil dekat sini kalau SISO. Kalau SISO kita ambil dari sini. Dan perlukan clock tambahan untuk keluarkan semua. Tapi kalau untuk SIPO tak perlu clock tambahan, terus kita baca daripada bawah. Yang penting semua input ni kita kena masukkan dulu dan dia kena sampai dekat semua flip-flop dan barulah kita boleh baca secara serentak dia punya parallel output dia.